saya tu Zilalul Arsyid bin Muhammad. Hari ini temu janji dengan Dr. Lai follow up kes operation kepala saya ni. Saya insiden tahun 2013 dulu. Tempurung kepala saya yang asal tu dah selepas pasang balik dia macam dah mati lah, dah kecut. Jadi saya buat operation selepas tu, pakai titanium ganti tempurung tu dalam 2 tahun. Lepas tu dia macam terkeluar besi daripada kulit kepala tu. Kita operation buang sampai sekarang lah. Saya baru tahu di pantai ni ada pakar neurologi datang cuba jumpa dia, tanya untuk buat operation pasang tempurung ni. Jadi dia dah recommend kat saya masukkan tempurung plastik PIC namanya. Jadi saya setuju buat operation tu bulan Januari, tak silap saya, di tahun ni. Jadi sampai sekarang saya cuma follow up je lah. Sekarang ni okay, dia cakap dah hampir tempoh matang. Dia tengok rambut semua tumbuh elok balik. Rambut pun semua elok balik di sini. Operation cuma nasihat doktor, dia cakap buat masa sekarang ni kalau boleh helmet jangan terlalu lama. Cedera tu hantukkan je, kepala saya terantuk dekat tiang masa accident tu. Dengan sebab Dr. Lai okey bagi saya terbaik lah. Dr. Lai ni anak saya sendiri pun ada buat rawatan dengan Dr. Lai. Dia masalah tulang belakang dirawat Dr. Lai.